Hai, nama saya Sharifah. Hai, nama saya Syamila. Nama saya Najwa. Nama saya Izzatin. Hello, nama saya Ana. Okay, hari ni kita ada 3 makanan. Tak akan try antara 3 ni. Okay, korang nak pilih mana? Dumpling, ya. Dumpling ayam ini merupakan makanan tradisional daripada Asia, terutamanya dari China, dan kini popular di banyak negara termasuk Malaysia. Ia biasanya diperbuat daripada inti daging ayam atau lembu yang dicincang yang dicampur dengan bahan-bahan seperti bawang putih, bawang merah, halia, daun bawang, kicap dan sedikit perasa. Dumpling ayam ini dibungkus dengan kulit dumpling yang nipis yang diperbuat daripada tepung gandum dan air. Terdapat pelbagai cara untuk memasak dumpling ayam ini, antaranya dengan dikukus, direbus ataupun digoreng. Ia juga sesuai dijadikan sebagai snack, pembuka selera atau hidangan utama. Sedap. Sedih. Oh, pedas ya? Kita nak try. Meruku. Meruku merupakan makanan tradisional yang berasas daripada kaum India. Ia diperbuat daripada campuran tepung beras, tepung urat iaitu kacang hitam, rempah ratus dan sedikit garam. Ia biasanya dimakan sebagai snack atau kudapan, terutamanya ketika perayaan seperti Deepavali dan majlis keramaian. Crunchy gila and dia tak pedas. Like, siapa yang tak suka pedas, okey yang ngama. Awak try yang tu. Nasi biryani ayam masak merah dan kual daca merupakan hidangan lengkap yang sering dihidangkan pada majlis kenduri dan perayaan. Nasi biryani dimasak menggunakan beras basmati bersama rempah ratus seperti bunga cengkeh, buah pala dan daun pandan untuk menjadikannya lebih harum dan berperisa. Nasi biryani ini juga dihidangkan dengan ayam masak merah, di mana ayam tersebut dimasak dalam sos berasaskan cili, tomato dan bawang. Kuah dalca pula merupakan sejenis kuah kari yang berlemak yang dimasak menggunakan santan dan rempah kari dan juga dicampur dengan beberapa jenis sayur seperti kentang dan lobak merah. Kuah ini berfungsi sebagai pelengkap yang menyeimbangkan rasa pedas dan berempah pada nasi biryani tersebut. Ayam masak merah punya sambal. Sedap juga. So, ni ayam. Nak try dengan ayam masak merah dia. Dia biasa je, tak pedas sangat. 50-50 lah. Kepedasannya. Boleh tak? Ayam masak merah dia pedas. Rasa tomato dia rasa. And sedap. Melalui tugasan berkumpulan berkaitan makanan tradisional dalam bentuk video ASMR, saya mempelajari kepentingan kerjasama, tanggungjawab dan komunikasi dalam kerja kumpulan serta pengurusan masa yang baik. Tugasan ini juga memberi pendedahan tentang makanan tradisional sebagai warisan budaya yang mempunyai nilai sejarah dan identiti masyarakat. Proses penyediaan dan rakaman ASMR membantu saya lebih menghargai keunikan makanan tradisional di samping meningkatkan kreativiti dan kemahiran insania melalui semangat kerja berpasukan. Sepanjang menyiapkan tugasan berkumpulan ini, cabaran utama yang dihadapi adalah komunikasi yang terhad dan kekurangan masa. Walaupun menghadapi cabaran ini, ahli kumpulan tetap memberikan komitmen dan bekerjasama untuk menyiapkan tugasan dengan baik. Okay, next. Itu je daripada kita. SMR kita orang. So, apa-apa korang boleh share, okay? Bye. Bye-bye. Bye. Dakut.